Okay, satu rule yang aku selalu bagi tahu kawan-kawan aku adalah jangan beli kereta untuk buat orang lain impress, untuk buat orang lain kagum. Kalau korang beli kereta, tak ada orang tahu pun kau beli kereta unless kau bagi tahu orang, "Weh, aku beli kereta. Ni kereta baru aku." Upload kat social media ataupun duduk dekat atas depan kereta kita, lepas tu tunjuk duit banyak-banyak kan. Lepas tu, "Ni kereta aku dan aku kaya." So, just buat decision based on apa yang korang nak. Keperluan, safety. Kereta yang besar sebab nak travel jauh, nak bawa anak-anak, nak bawa family. So ikut keperluan korang, ikut function. Sebenarnya kereta ni is korang punya own personal decision. Kalau korang nak beli kereta yang itu memang korang suka, aku memang suka kereta ni, aku memang suka Ferrari, and korang memang boleh afford kereta tu, up to you. Korang beli je, tak perlu nak ada validation orang lain. Tapi of course yang paling penting adalah kena bayarlah monthly installment tu, ataupun kena bayar sampai habis kereta tu lah. Sebab kita dah berhutang kan, tak nak lah lepas dah beli, dah show off kat orang, bisnes jatuh, kereta kena tarik. Itu tak best lah. Tak best. Tapi kalau dah tak ada choice, kena tarik, yelah, janganlah sampai kena tarik.